Kenyataan media peguam negara kali ini bukan sahaja mengelirukan, malah dilihat songsang dari segi keutamaan. Kenapa saya kata begitu? Korang tonton video ni sampai habis. Hari ini kita dikejutkan dengan satu kenyataan rasmi daripada Jabatan Peguam Negara Malaysia bahawa mereka telah memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang melepaskan dan membebaskan Muhammad Yusof Rota daripada dua pertuduhan berat, iaitu memiliki ganja di bawah Seksyen 39B, Akta Dadah Berbahaya dan senjata palsu di bawah Akta Senjata 1960. Menurut kenyataan tersebut, keputusan rayuan ini dibuat kerana mahkamah melepaskan tertuduh tanpa dipanggil membela diri. Dalam kata lain, pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie dan mahkamah dapati bukti tidak cukup untuk meneruskan perbicaraan. Namun, tindakan Jabatan Peguam Negara ini menimbulkan satu persoalan besar yang patut difikirkan oleh seluruh rakyat Malaysia. Mengapa fokus mereka adalah merayu keputusan mahkamah? Mengapa fokus mereka adalah merayu keputusan mahkamah? Seolah-olah matlamat utama mereka adalah bagi memastikan Yusof Rota tetap dihukum mati ataupun dipenjara seumur hidup. Sepatutnya, dalam kes yang penuh dengan keraguan seperti ini, fokus utama peguam negara bukanlah untuk mengheret orang ke penjara secara membuta tuli, tetapi mencari kebenaran. Siapa yang sebenarnya meletakkan ganja dan senjata palsu itu di dalam kenderaan Yusof Rota? Itulah soalan yang sangat-sangat penting untuk dijawab. Adakah siasatan sudah dibuat secara menyeluruh? Adakah terdapat unsur-unsur sabotaj? Adakah wujud tangan gaib yang cuba mencatur perjalanan kes ini daripada awal? Kalau mahkamah dah tolak kes ini kerana buktinya yang tidak kukuh, bukankah itu satu isyarat jelas bahawa ada kelemahan besar dalam siasatan, dalam bukti dan mungkin dalam niat di sebalik pertuduhan ini? Kita bercakap tentang Seksyen 39B, hukuman mati ataupun penjara seumur hidup dan sebatan. Bayangkan kalau tuduhan ini sebenarnya dipasang, maka kita sedang berhadapan dengan satu jenayah yang lebih besar daripada apa yang cuba dituduhkan ke atas Yusof Rota. Jenayah meletakkan bukti palsu, jenayah sabotaj kehakiman, jenayah memperalatkan undang-undang untuk kepentingan tertentu. Dan apabila Jabatan Peguam Negara memilih untuk merayu tanpa membuka siasatan ke arah siapa dalangnya, ia memberikan isyarat yang sangat-sangat salah kepada rakyat. Seolah-olah yang lebih penting bagi mereka adalah melihat Yusof Rota dihukum, bukan menegakkan keadilan yang sebenar. Kita bukan mahu pertahankan mana-mana individu ataupun mana-mana pihak, tapi kita mahu sebuah sistem yang jujur dan adil yang tidak takut menyiasat kebenaran walaupun pahit, termasuk jika ia melibatkan pihak berkuasa sendiri. Rakyat berhak tahu siapa yang meletakkan ganja itu, siapa yang meletakkan pistol palsu dalam kereta itu dan siapa yang mengarahkan. Itu yang paling utama. Kalau soalan ini pun tidak mampu dijawab dan hanya membuat rayuan yang diajukan, maka kita sedang menyaksikan satu sistem kegagalan dalam prinsip paling asas dalam sistem keadilan, iaitu mencari kebenaran. Jangan salahkan rakyat jika mereka hilang kepercayaan kepada sistem yang ada ini. Kerana rakyat tidak buta, mereka tahu bila sesuatu itu berbau pelik sangat. Kami menuntut siasatan terbuka, kami desak pendedahan dan kami mahukan keadilan ditegakkan, bukan kezaliman diselindungkan dengan atas nama undang-undang. Kerana jika sistem gagal melindungi yang tidak bersalah, maka sistem itu sendiri yang bersalah sebenarnya. Okey guys, sampai di sini sahaja ulasan saya tentang isu ini. Terima kasih kerana setia menonton hingga ke penghujung video ini. Jangan lupa tekan like kalau anda setuju, tinggalkan komen kalau anda ada pandangan dan share kalau rasa video ini sangat-sangat bermanfaat. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe untuk terus cakna isu semasa politik negara kita. Jumpa lagi di video yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum dan jaga diri anda baik-baik.